Jika seorang lelaki meninggal dunia dan waris yang masih hidup ialah isteri, ayah, ibu, dua abang kandung, dua adik perempuan kandung. Tiada anak. Maka pembahagian faraid adalah seperti berikut. Waris, isteri mendapat 1/4, ibu mendapat 1/3. 1/3 daripada baki selepas pembahagian kepada isteri. Ayah baki harta dinamakan asabah. Dua abang kandung terhalang, dua adik perempuan kandung mahjub terhalang. Tuan-puan nak sertai kelas fiqh solat, tadabbur Quran, faraid, alam barzakh, alam akhirat pada hari Isnin dan Selasa. Tempatnya Pusat Tarbiyah Hafaz Quran Ibnu Sina. Masa 8.30 pagi hingga dari roundabout Kemunting menghala ke Kampung Rahmat. Okey, sampai di sini ada T-junction di sini, ambil kanan. Okey, baik. Ada simpang belah kiri di sini, ambil belah kiri. Okey, baik. Kelas fiqh solat terletak di bangunan sebelah kiri ini. Pusat Tarbiyah Hafaz Quran Ibnu Sina. Cara kiraan, andaikan harta bersih selepas ditolak, kos pengurusan jenazah, hutang, wasiat yang sah adalah dalam 100,000. Isteri mendapat 1/4. 1/4 kali 100, 25,000. Baki 75,000. Ibu 1/3 daripada baki 75,000, 25,000. Baki 50,000. Ayah baki sebagai asabah 50,000 dapat kepada ayah. Keputusan akhir, isteri 25,000, ibu 25,000, ayah 50,000. Dua abang kandung tidak dapat, dua adik perempuan kandung tidak dapat. Kenapa adik-beradik tidak dapat? Kerana adanya ayah. Maka semua adik-beradik kandung lelaki dan perempuan menjadi mahjub hirman, terhalang sepenuhnya daripada mewarisi. Kaedah faraid, al-abu yarithu wa yahjubul ikhwah. Ayah mewarisi dan menghalang saudara-saudara si mati daripada mewarisi. Jadi dalam kes ini hanya isteri, ibu dan ayah yang menerima harta pusaka. Adik-beradik tidak mendapat bahagian faraid. Wallahu a'lam.